Alhamdulillah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang saya berada di lapangan terbang antarabangsa Terminal 2 dan untuk menuju ke Kemboja bagi menjalankan program Kembara Amal Sukarelawan Korban Besi 7 in Cambodia. Objektif utama program ini adalah untuk yang pertamanya untuk menjalankan ibadah korban. Yang keduanya adalah untuk menjalankan penilaian program kelas bimbingan mu'alaf, dan yang ketiga adalah untuk penyerahan sumbangan kepada asnaf mu'alaf di Kemboja. Dan hari ini kita akan berlepas ke Kemboja pada jam 10 pagi dan dijangka tiba pada jam 11.30 pagi, dan akan dijemput oleh Ustaz Ahmad, dan setibanya di sana kita akan selesaikan solat dan juga makan tengah hari sebelum bergerak ke Ratana Kiri. Penerima manfaat terdiri daripada suku kaum Cem Cerai yang tinggal di perkampungan yang terletak di dalam wilayah Ratana Kiri, iaitu Kampung Somtrok dan juga Kampung Lom. Jarak kedua-dua kampung ini sekitar 20 hingga 30 minit perjalanan, dan dianggarkan sekitar 65 buah keluarga Muslim yang tinggal di Kampung Lom dan juga 83 buah keluarga Muslim yang tinggal di Kampung Somtrok. Disebabkan mereka tinggal di kawasan minoriti Muslim, jadi amat sukar untuk mereka mendapatkan sumber daging yang halal. Malah tidak ramai di antara mereka yang mampu untuk membelinya disebabkan kekangan kewangan dan juga kos yang terlalu tinggi. Walaupun harga lembu di sini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga lembu di Malaysia, namun nilainya terlalu tinggi dan masih di luar kemampuan. Assalamualaikum. Hari ini hari kedua program. Kami berada di Pekan Ban Long, wilayah Ratana Kiri, Kemboja. Untuk hari ini kami akan melakukan 3 aktiviti, iaitu pertama, pembelian barangan sumbangan, iaitu laptop, mouse, printer, extension dan juga beras. Yang kedua, kami akan membuat penyerahan sumbangan kepada penerima manfaat di Pekan Samtok. Dan yang ketiga, kami akan membuat penilaian aktiviti penilaian prestasi pelajar di Pekan Samtok. Kebetulan pada hari ini merupakan hari Arafah, kami semua berpuasa, jadi kami akan berbuka puasa bersama-sama penerima manfaat di Ban Samtok.
Selepas habis program berbuka puasa, kami akan pulang ke hotel lah selepas maghrib. Alhamdulillah ma syabba al-huda wa hala wa ma takallama idh'un fil hasha qaraba wa hina man zaa hamdulillahi sha'a lahu tawarraqa as-subhu fi kaffayya wa intasaba اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك Assalamualaikum, Salam Aidiladha. Baik, hari ini adalah hari yang ketiga. Hari ini kami akan menguruskan korban yang telah diamanahkan kepada kami. Kita akan uruskan sebanyak 3 ekor lembu hari ini, iaitu 2 ekor lembu di Ban Sontrok dan 1 ekor di Ban Lok. Okay. Di Ban Sontrok kita akan agihkan 2 ekor lembu ini kepada 83 buah keluarga, insya-Allah. Selain itu, kami akan mengagihkan barangan sumbangan lain, iaitu 1 pek beras seberat 10 kg, 1 helai kain pelikat, sepasang telekung dan sepasang tudung untuk setiap keluarga. Kami anggarkan proses korban di Ban Sontrok selesai sekitar 12 hari, insya-Allah. Okay. Kemudian setelah selesai makan tengah hari, kami akan bergerak ke Ban Lok sekitar 20 minit dari Ban Sontrok. Di sana kami akan menguruskan lagi 1 ekor lembu kurban. Bahagian lembu tersebut akan insya-Allah akan diserahkan kepada sekitar 60 buah keluarga di sana. Selain itu, kami akan serahkan sebanyak 23 pasang telekung dan 20 buah buku Iqra di madrasah di sana, insya-Allah. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari keempat tim Tentera Amal Sukarelawan Misi 7 Kurban in Cambodia 25 berada di negara Cambodia. Alhamdulillah, semalam telah dilaksanakan program kurban di dua buah kampung di wilayah Ratana Kiri, iaitu di Ban Somtrok dan juga di Ban Lom. Hal ini sebenarnya dia ada sedikit perubahan jadual, di mana sepatutnya kami mengadakan kurban di Ban Lom pada hari ini sepatutnya, tapi disebabkan ada perubahan jadual oleh pihak transporter, jadi kami terpaksa menukar plan dan melaksanakan program kurban ketiga Kuala Lembu tu di Ban Lom dan Ban Somtrok lah. Jadi sebenarnya perubahan jadual ni adalah salah satu kata perkara asas dalam kerja-kerja kemanusiaan ni. Kita perlu bersedia dengan perkara yang tak dijangka lah. Dan Alhamdulillah, sukarelawan yang turut serta program kali ini begitu bersedia dan dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sukarelawan. Dan hari ini 8 hari bulan Jun, pagi tadi kami bertolak daripada hotel, kami dah check out dan kami dalam perjalanan ke Phnom Penh lah. Dan sebenarnya esok adalah hari untuk kami jalan-jalan untuk reward kepada volunteer. Dan dalam perjalanan daripada Bandung ke Phnom Penh, sekarang ni saya berada di Busra Waterfall. Di Busra yang terletak di wilayah Mondul Kiri. Kira-kira dalam 3 jam perjalanan daripada Ratana Kiri pagi tadi. Itu nak memulakan perjalanan pagi tadi daripada Pekan Bandung Ratana Kiri. Kami mendapat kesukaran untuk mencari kedai Muslim lah untuk nak bersarapan. Tapi Alhamdulillah ada seorang kenalan yang kami kenal dan hubungi, dia memberi panduan kami untuk ke kedai tersebut. Jadi kira-kira dalam pukul 9 pagi kami bertolak daripada Pekan Bandung dan kini kami tiba di wilayah Mondul Kiri. Dan insyaAllah selepas melawati singgah sebentar di air terjun Busra ni, kami akan bertolak ke Phnom Penh. Dan jika sampai pada sebelah malam mungkinlah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke 5 saya berada di Cambodia. Kami berada di Cambodia. Okey, perjalanan semalam kami dari Ratana Kiri menuju ke Phnom Penh seawal pukul jam 8 pagi dan singgah di gerai Muslim untuk membeli buah. Selepas itu kami menikmati hidangan di Hon Sop Champa bersama segelas kopi ais yang sangat menyegarkan pada waktu pagi. Selepas itu kami meneruskan semula perjalanan ke Phnom Penh melalui Mondul Kiri, iaitu jalan yang berbeza dengan jalan yang ketika kami datang ke Ratana Kiri. Seterusnya, selepas kami bersarapan pada waktu pagi, kami memulakan perjalanan semula daripada ke Phnom Penh melalui jalan Mondul Kiri, jalan yang berbeza
Selepas tu kami singgah ke Bosra Eco Park, iaitu yang terkenal dengan air terjunnya yang sangat memukau pemandangan. Selepas itu kami berhenti di sebuah ladang kopi untuk membeli buah tangan yang istimewa daripada bumi Kemboja, iaitu Coffee Plantation Resort di Mandakiri. Dia menjanjikan kopi yang segar, iaitu Arabica, Robusta dan pilihan-pilihan yang lain. Seterusnya kami teruskan perjalanan semula, dan kami berhenti bergambar di monumen yang terkenal di Mandakiri, iaitu di sebuah patung lembu yang dikabarkan mempunyai tanduk emas yang menjadi penjaga kepada kawasan sekitarnya. Yang ini kira sejarah di kawasan situ. Seterusnya kami meneruskan perjalanan, solat jamak Zuhur dan Asar di masjid dan menginggah di 7-Eleven membeli makanan yang halal. Kita dapat banyak makanan halal di 7E sekarang. Lepas tu kami sampai di hotel, iaitu Hotel New York, pada jam 10 malam di bandar Phnom Penh. Itu saja perjalanan semalam. InsyaAllah pada hari ini kami akan melawat ziarah di kawasan sekitar Phnom Penh pula. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di lokasi terakhir untuk program kita pada kali ini. So dari awal pagi tadi lagi, kami telah berjalan, dapat pengalaman baru, naik tuk-tuk di Bandaraya Phnom Penh. So kita punya lokasi ke Masjid Sarkar untuk kita punya fotografi berkumpulan. Kemudian kita pergi makan sarapan pagi di sekitar kawasan masjid tu. Selepas tu kami dibawa ke Independent Monument, di mana Independent Monument ni merupakan dia punya tugu peringatan kemerdekaan mereka, orang Kemboja yang dulu dikenali sebagai Kampuchea, bebas daripada Perancis pada tahun 1953. So lawatan seterusnya ialah ke Tuol Sleng Genocide Museum. Okey, yang mana merupakan dia sebuah bekas sekolah yang dijadikan penjara dan pusat penyiksaan oleh rejim Khmer Rouge. Dia dipanggil sebagai Pol Pot pada tahun sekitar 1975 hingga 79. Lepas tu, saat yang ditunggu-tunggu, kita pergi shopping dekat Central Market. Lama sikit lah kat situ. So kita orang banyaklah dapat shopping-shopping dekat barang-barang rare di Kemboja ni. Lepas tu kita patah balik ke Masjid Sarkar untuk kita solat jamak untuk Zuhur dan Asar, dan packing makanan balik ke hotel untuk berehat.
Okey, pada waktu petang pula kami keluar juga untuk pergi tengok shopping market juga di Russian market lah. Okey, kat situ ada barang-barang yang tak ada dekat market yang pagi tadi lah, Central Market pagi tadi. Okey, dan lokasi kami yang terakhir ialah menaiki river cruise di Amazing Cambodia Cruise di Sungai Mekong untuk menikmati suasana senja di Kemboja. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah pun berjaya melaksanakan program Kembara Amal Sukarelawan Kurban Misi 7 Cambodia 2025. Korban pada tahun ini telah dilakukan di dua kampung, iaitu di kawasan Ratana Kiri, iaitu Kampung Somtrok dan Kampung Lom, di mana 2 ekor lembu telah dikorbankan untuk penduduk Kampung Somtrok yang ada seramai 83 buah keluarga. Selain daripada pengagihan daging kepada keluarga di Kampung Somtrok, kita juga mengagihkan 10 kilogram beras, sepasang telekong, 1 kain terikat serta dengan tudung untuk kegunaan penduduk Muslim di sana. Kami ada membawa sebanyak 3 beg pakaian terpakai yang disumbangkan oleh penyumbang Misi 7 untuk diagihkan kepada penduduk di Kampung Somtrok. Manakala untuk Kampung Lom, kami telah melaksanakan program korban untuk 1 ekor lembu. Kami juga ada membawa sebanyak 23 pasang telekong berserta dengan 20 buah buku Iqra dan 1 beg sejadah yang disumbangkan oleh penyumbang Misi 7, di mana kami mewakafkannya di masjid di Kampung Lom. Untuk Kampung Lom, kami dapati penduduk Islam di sana kesedaran untuk dari segi pemakaian dalam memenuhi kriteria Islam itu amat kurang, kerana kami dapati mereka di sana masih belum menggunakan tudung dalam kehidupan seharian mereka. Manakala di Kampung Somtrok, kebanyakan penduduk Islam di sana telah menggunakan memakai tudung untuk dalam aktiviti seharian. Dalam penilaian yang telah dibuat kepada program bimbingan mu'alaf di Kampung Somtrok, kami dapati 80% penilaian yang dilakukan adalah menepati seperti apa yang telah dilaporkan oleh Ustaz Ahmad kepada Misi 7 dalam laporan yang dikeluarkan pada setiap bulan. Untuk pembelajaran Iqra, hafazan surah dan pengetahuan solat, kami dapati ada beberapa perkara yang perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya untuk pengetahuan solat, di mana di sana mereka masih belum mampu untuk membaca ataupun membuat ingatan untuk solat
apa yang kami dapati di sana mereka hanya mampu untuk mengingati bacaan rukuk dan bacaan sujud. Oleh itu kami bercadang untuk memberi naskah salinan tentang panduan solat yang mana akan diterjemahkan dalam bahasa Khmer untuk jadi panduan kepada pelajar-pelajar di sana. Bagi penduduk di kampung Lom pula, seperti yang telah dilaporkan sebelum ini, kami dapati penduduk di kampung Lom masih belum mempunyai tenaga pengajar walaupun di sana terdapat sebuah madrasah dan masjid untuk kegunaan penduduk di kampung di sana. Menurut Ustaz Ahmad, dia ada beberapa kali atau kadang-kadang datang ke kampung Lom untuk mengajar di sana, tapi tidak ada sesi pengajian yang tetap seperti mana yang telah dilaksanakan di kampung Somtrok. Alhamdulillah, untuk program Kembara Amal Kurban Misi 7 Cambodia 2025 yang dilakukan selama 6 hari ini telah berjaya dengan sepenuhnya. Selain daripada kami telah berjaya untuk melaksanakan program korban, para peserta juga telah dibawa untuk pergi melawat ke beberapa kawasan yang terdapat di sekitar Ratanakri, Banlong dan Phnom Penh. Menerusi program ini, banyak ibrah yang diperolehi oleh peserta. Selain daripada itu, ukhuwah di antara peserta dapat dibina. Semangat bekerjasama antara satu sama lain dalam menyantuni penerima manfaat. Kami sebagai sukarelawan dapat mengenal penerima manfaat dengan lebih dekat dan dapat melihat sendiri keadaan sebenar di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penerima manfaat, penyumbang, sukarelawan dan semua yang terlibat dalam program ini.